Aduh. Duk. Atuk, makasih Tok. Okey, sama. Tok, makasih. Okey, sama. Aduh. Tapi Okey, apa masalah? nya lagi Ni, hmm. macam yang berapu tu. Hilang barang. Ni sekolah mana ni? Sekolah Chonghua. Hilang. Cuma pula. Ah, Duduk. kontam. Keren. Duduk kontam. Ah. Malam kau boleh tidur tak? Boleh tidur. Habis tu yang kau monong-monong macam ayam kapur ni apa hal? Ah, tu dah. Dia selalu macam tu. Tapi dia adik-beradik selalu dia seorang lah. Dia seorang kat rumah. Tapi ke sekolah dia aktif ya. Dah banyak lah cikgu puji dia lah kat sekolah, tak ada masalah apa disiplin semua tak ada apa tu. Tapi kat rumah kan dia ada cenyak lah. Kita pun kadang apa masa porno Kita orang susah hati tengok dia kan. Kan cikgu cakap kan kat sekolah dia okey. Awak pula boleh botu kan kat rumah cenyak kat sekolah. Itulah itu saya cerita. Saya buat anak saya kan. Cerita ke akak. Tadi kaki bongkak kan. Dia pula cerita kan dia nak buat anak dan dulu lah. Pula. Dia tengok dia tak campur orang. Dia pun tak tahu apa. Tapi cikgu suka puji dia. Kalau aktiviti kan cikgu suka pilih dia. Tak cakap dengan mak aku nak adik kan. Betul tak? Baru ada kawan kan. Oh, dah kawan kan? Betul tak? Siapa nama kau? Sanjif. Sanjif. Betul tak? Mak, ada nak adik seorang ni kan? Baru adik pun sadap sikit. Ni lah seorang tunggal lah. Badan dia tak mau naik. Ini ya. Makan boleh lah. Makan kuih kan? Makan kuih tapi tak mau naik. Dia sampai masuk badan naik. Oh, dia boleh sampai dia masuk dia. Boleh sampai masuk. Macam anak dan lu. Keren badan. Takut tengok lah. Kadang orang nak tahu rumah apa ni anak kau jenis kuih ni kan tak? Duduk kontam. Kontam kat mana? Kat flat kontam tu tak? Flat kontam tu? Saya kat taman tu, taman pemain. Oh, taman pemain. Oh, tu. Dah tahu cerita lah. Pemain. Tu cakap dia tambah adik seorang. Dah bencet? Tak ada, kalau juga baru dia okey dia. Ada kawan dia. Tapi dah bencet kan? Oh, sabar lah. Sabar lah. Hilang dah tutup. Aduh. Sabar lah dengan. Tak apa, dia dah nak abangnya seorang. Abangnya tu kali 5. Apa umur? 50. 50 lah, tak boleh dah. Tutup Apa dah cakap dah tutup hilangnya. Capek dah, sabar lah. Tulip. Ambil mana nikah? Ambil bawa tak, nikah okey lah. Ngam-ngam tapi susah lepek. Susah lepek. Oh, tu lebih lah. Itu lebih Tu dia pun dia apa tu banyak ni. Oh, saja dia kesorangan ya. Oh, tak ada kawan. Sisa balik suku. Tak apa, kejap dan pulih semangat aja. Ya kak, apa masalah? Masalah saya kakinya lutut apa sikit lah, borek lah macam kotak, susah nak jalan, tak nak duduk apa semua. Bangun 2 tahun lah. Duduk bawah ni tak boleh, nak bangun tak boleh. Lepas tu baik pasal ni pula kalau makan kan
Dicopek cara beret tu tak? Macam tu. Kalau kamu bukan dia macam cara beret. Lepas tu, sekarang ni pula kata-kata pula satu. Kami Satu badan. air macam itu. Satu badan pula kata-kata. Lepas tu kan dia macam seorang toju kadang. Kojo lah, habis kojo. Kojo mana? Kojo klinik. Klinik mana? Klinik Melang. Klinik Melang tu nama. Sebelah kedai Sarona tu. Oh. Ni sejak setahun ni kaki ni. Tapi dah makan dah ubat semua dah. Ubat lutut semua. Ubat cucuk tak ada lagi. Ini senang ubat ni. Cuba minum. Minum. Korang yang terpanjat ya. Cakap pilah ni pokat ni no, pilah ni. OTK. Ngobrol lebar. Rasa sejuk sampai mana? Sejuk. Sejuk air. Senyap. Senyap. Sekali lagi. Sekali ni kau minum. Dek agui tu. Tahu ya Pak. Minum ni lah. Cuba minum. Orang dalam banyak tengok live ni dekat sini ni. Bilah tu kalau bilah famous. Dah ada kojok klinik. Ampui. Minum. Minum pepes. Okey dah. Rasa sejuk sampai mana? Pasnya. Malam boleh tidur tak? Selalu sejak ke belakang susah nak tidur. Dah tidur. Dah tidur. Bila terjaga nak tidur balik susah kan? Yo. Betul tak? Yo. Urek leher kiri kanan dia rasa togang kan? Yo. Betul tak? Yo. Tangan kiri kanan dia rasa longoh-longoh kan? Kopeh-kopeh kan? GERD exactly. Confirm. Kopeh ni tadi kopeh. Kerja lagi. Tak boleh lama macam ni betul kopeh. Okey. Cuba kadang nafas tu rasa pendek kan? Kan? Okey, cuba tarik nafas. Tarik. Nafas. Tarik. Nafas. Okey. Nama siapa? Nama betul Ambika. Ambika. Ambiga ke Ambika? KA Ambika. Ambika dengan Ambika yang tu. Rupa pun ada dua nama. Nama lagi adalah Ambika. Sama. Ambika ya. Yang kuningnya tu kan. Ambika nama mak Saroja. Ambika anak perempuan Saroja. Ambika anak perempuan Saroja. Ambika anak perempuan Saroja. Tak ada. Gangguan sako dewa tak ada. Ini GERD exactly. Kejap ini kocik ni hal ni. Cuba minum air sekali lagi. Okey. Sampai mana? Sampai tengah dekat ulu hati kan? Ya. Okey, tak sampai ke perut kan? Okey, kejap ya. Jin GERD exactly. Tugas kau dah terbatal. Apabila Ambika anak perempuan Saroja datang jumpa aku ni, tugas kau dah selesai. Sekarang ni aku perintahkan wahai jin GERD exactly keluar daripada batang tubuh Ambika anak perempuan Saroja ni. Sebelum kau keluar, aku perintahkan kau tarik segala bisi-bisi vaksin, bisi GERD exactly, bisi badan, bisi penyakit yang ada dalam batang tubuh Ambika anak perempuan Saroja ni. Sekarang ni aku perintahkan kau tarik segala bisi-bisi ni bermula daripada kedua-dua ibu jari kaki ni sampai bumbun. Daripada kulit, bulu roma, darah, urat saraf, urat besar, urat halus, urat kecil, daging, tulang, sungsum dan segala organ-organ dalamannya pada usus perut, usus besar, usus kecil, kedua-dua buah pinggang, jantung, peparu, hati, limpa, hempedu, kedua-dua saraf mata, kedua-dua saraf telinga, saraf hidung, saraf mulut, saraf muka, saraf kepala, saraf otak. Kau tarik segala bisi-bisi ni, bisi vaksin, bisi GERD exactly, bisi angin dalam batang tubuh ni, tarik semua bersihan. Kosong ni. Tarik semua. Tarik, kau duduk tepi tu. Semua duduk tepi tu. Duduk tepi lantai, tepi kursi tu. Semua duduk situ.
Keluar. Tarik. Daripada darah, urat saraf, urat besar, usia daging, kulit, apa semua tarik, semua bersihan. Kosong sekosong-kosongnya. Segala GERD izati tarik semua bersihan. Okey, yang dia sakit lutut apa semua buka balik, sakit lutut. Lancarkan darah ni, masuk darah ni dalam kat lutut ni, tarik ni bersihan. Masukkan darah kat dalam lutut ni, kiri kanan ni. Ringankan batang tubuh ni, lancarkan perjalanan darah ni, lancarkan perjalanan oksigen ni, ringankan batang tubuh ni. Lapang fikiran dia. Lagi satu, emosi, perasaan, akal, nafsu, semangat jati diri kau pulihkan balik. Lapang fikiran dia bagi dia tenang. Ringankan batang tubuh ni. Okey. Tarik lepas. Berasa. Tarik lepas lagi. Tarik turun. Tarik lepas berasa. Berasa pemikiran. Lapang tak? Ringan kan? Lepas? Lepas kan? Cuba angkat tangan berasa. Berasa. Cuba jalan. Ujung lah tengok rasa lutut tu. Rasa badan tu. Rasa. Ringan tak? Rasa jalan. Rasa jalan. Jalan sampai ujung dah. La ilaha. Tak nanti Ren. Apa rasa? Ringan kan? Kotak kat lutut. Lutut kocak lagi ni kojoan. Kocak lagi ni kojoan. Ni pijak-pijakan. Nasib lah. Makan padang lebar kan? Macam ubek dah makan. Kocak lagi kau rasa lah. Dengan kau janam, dengan kojoan. Nek elok tak? Dia tanya, nek elok tak elok? Nek elok? Dong cakap. Duduk jap. Cuba minum air. Apa tak ke perut? Apa nak? Pastinya. Nampak perut dah? Tadi? Tadi tak. GERD izatinya hal. Rasa kan? Apa rasa pemikiran lapangan? Pikiran lapang. Lapangan? Bagi kat tahu pula dia masuk. Dia nak ojuan lutut tu. Urut lah lutut tu. Urat tu. Ngelitin lah kau kan? Ini kan. Nasib kau lah. Naik dulu. Apa nak takut? Sakit. Tadi kau balik sakit lutut. Duduk jap. Duduk situ. Duduk. Pengasuh pikiran. Kosong. Lapang kan? Ya. Ibu-ibu. Janganlah buat drama Hindustan guysnya. Bagi. Jangan dapat muka sedih. Asyik kau lah. Laki dia pernah, Irin. Laki dia. Siapa? Kerja sekolah waktu UK guna singkiran pernah tak?
Tulang kumpul dulu kuku, selalu main bola. Laki dia lah. Lah. Selalu main dengan cikgu-cikgu kan. Tim tu dia laki dia lah. Tapi lah. Tahanlah sikit. Gaso kan, kepala lutut tu gaso. Janganlah pokan tangan tu. Yang pokan tangan tu apa? Kenapa angin tu apa? Ini yang untuk kau tak buka sini. Ini yang Dia tak pernah pergi urut tu. perut, kaki, pinggang. Ini kunci ya. Dia tak pernah pergi urut. Saya panggil pun dia tak nak. Dia tak berani pergi urut. Dia tak nak. Siapa suruh letak ni? Siapa suruh ikut? Siapa suruh ikut? Tahan sikit. Tahanlah sikit. Sikit Ada nak betul lututnya. Betul. Betul sakit. Gaso nanti. Dia rasa dia. Koncap yo. Kejap dia. Tak boleh. Tahan. Kau pegang tangan dekat kau ni. Keren, kau pegang tangan dekat kau ni. Pergi pegang. Medium kau sabar ni. Dia nak kuat lagi. Ya, memang sakit. Dia nak urat tu dah lari. Tak. Ada buat sekolah ni Yang ni dia tak buat. Kau gaso silap kan. Tu tolong buat dari sini. Dia sakit lah, dia tak sakit. Kau gaso lah kan. Sakit. Boleh ke ada? Boleh. Buat tu. Kamu tu. Weh, aku dah marah. Takkan dia Memang. Tak, ni nak potong. Tahan. Duduk. Sekejap. Sini. Janganlah, itu yang ni. Tak. Dah lama tak nak bingkuk. Sebab ni Amika. Sebab sekarang ni darah tak sampai ke lutut. Ni dah pucuk dia. Ya. Okey, tak percaya. Cuba kau jalan. Dia bongkak selalu tu bawah. Ya. Jom, turun jalan. Tolong tarik dengan dia. Cuba rasa jalan. Cuba goyang-goyang ke lutut tu. Lutut yang sakit tu. Kaki tu. Berasa lah. Lompang kan atau sungkam kan. Boleh luri-luri kan, boleh bengkok-bengkok tengok. Tak. Cuba jalan. Jalan ke belakang. Buat jalan belakang lah. Apa rasa? Lepeh kan? Apa rasa? Apa rasa Jalan ke ujung lah. Kembali dia sendiri. Dia sakit dia berapa? Apa rasa? Buat macam mana? Yang kuek. Dia darah dia tak jalan. Kuek. Ketupi jalan ni. Dia Kat mana? Sebab tu dia dekat kono. Dia darah tu tak turun. Darah tu turun. Darah tu. Tu dia bongkak tadi tu kaki dia. Apa rasa? Ringan tak? Aku lompang kan buku tu. Nak elok. Duduk atas ni. Baik sekali senang. Tak. Sekali. Ringan tak? Rasa ringan tak? Lutut tu? Aduh, hai. Nak nahan sakit kocap kau nak nahan lama. Sakit selama-lama Nak tanya ni. Lama tu 2 tahun dah tu tahan. Aduh, hai. Menyosah pula dia tanya bau salam. Ni last ni cuk dia. Tak nak datang lagi dah. Tak ada, dia cakap macam tu lepas tu dia datang dia tu. Dia ada puas bubek tu.
Ada nak jemput Tok Alam ni tak tahan tu ni. Apa rasa? Lutut tu. Duduk sini. Jalan baik muka sedih. Ya. Lalu lah. Nak buat. Pokkan lah. Ya, sebab ni beritahu ni, kenapa sikit lutut, darah tak sampai ke lutut. Tu bencoi. Bukan masalah tak cukup, apa tu? Abang tu cucuk apa tu? Yang apa tu? Minyak apa gel ke? Bukan tu dah. Darah tak sampai ke lutut. Kejap nak buat lah. Ingatkan dia punya lutut tu, dia punya grease sudah habis. Ni lah. Dia bongkak semua. Sebab ya, kenapa? Amin. Baik macam mana? No. Ini jangan. Dah lama dah kalau apa tahu ni? Setahun lebih lah. Setahun lebih. Sekejap bang. Kejap. Ada bukan pijat saja-saja tu dah. Ya. Nanti bisa. Tahanlah. Tak tahan tu. Memang tak tahan sakit dah. Kejap. Minta lagi. Oh, dah habis dah. Tanya tangan tu. Dah clear dah. Nanti dah tarik tu dah clear dah. Tolong tu. Terasa apa? Darah masuk. Darah masuk. Apa tu? Terasa apa? Rasa tak? Rasa tak? Macam darah masuk kan? Lompang kan tu. Suat motif ni. Buka. Bacak lah hang. Kau nak topok kasih sayang lah. Baging. Nak buka lagi darah ni nak copot. Ada rasa enggak nak? Pergi. Nak elok tak? Nak elok tahan. Sikit je. Tahan. Sebab kat sini darah ni yang blok. Tahan sikit lah. Tangan tu. Kaki lurus kan? Sekejap. Baginglah. Tangan tepi lah. Ayo, tu lah. Rasa apa? Sakit. Sakit apa? Sakit cucuk. Yang ni sini ayah. Mana ada sakit? Pembohong.
Botol lah. Nah. Kau nak botol dengan lututnya. Aduh. Kakak sini lah. Iya. Duduk. Lotih tu. Kalau duduk. Tangan ke sini. Tangan sini. Tangan sini. Ih. Tahan sikit. Tahan sikit. Dia pecahkan dia punya tu. Aduh. Jalan ke tangan tu. Aduh, lagi deh. Lalu lah tangan tu. Apa benda Macam berlagi ya, so. Ha? Macam berlagi ya. Macam berlagi. Ini. Apa yang bagi yang lagi elok? Tak ada. Bukan. Bagi dia main kojap je lah. Tahan kojap tu lah. Janganlah kacau tangan tu duduk lah kan. Bagi. Boleh ada? Tak, dia kalau bagi juga. Dia buat nanti dia masa dia tekan tu dia baca. Kalau kehalang dia tak boleh baca. Dia tak tahu. Apa dia? Sakit. Memanglah sakit nak buka. Sarap tu. Dan copot sini. Copot. Ada copot kau tak kasih. Deh. Sakit. Tak sakit tu entah. Bagilah kocap. Ayo. Kocap. Okey. Kau tahan sekejap, cepet habis kau tahan sekejap, dia cepet habis dia. Ambil, pegang tangan tu. Pegang tangan tu. Tu lagi tu. Pegang tangan tu. Tu. Tolong atuk lagi tu. Ni jangan tolong lah, ni atuk ni. Tahan sikit. Tolong lah ni. Tu Tahan lagi sikit. tu. Jangan. Dia awak lukis je lah. Tu. Macam mana dia nak botol dengan lutut tu? Tu. Tolong atuk. Tu. Tak, nak longgar kan ni? Tangan ke tepi lah. Sakit. Esok macam kalau cucuk kursi tu. Jarum. Atuk, Mana dia jarum? tu. Tukar jangan pakai ni, pakai pisau tu. Tajam sikit. Tu. Okey tu. Sikit lagi. Sikit lagi dah. Tangan tepi ni. Okey. Kita. Pakah betul lah. Balik ni kau tidur mimpi dah atuk sakit tu. Laki apa kau nak sebulan atuk ni. Kau. Okey. Cuba jalan. Apa rasa lutut tu? Dia pegang kan? Turun dia. Apa rasa lutut tu? Baik je ni. Kuek. Apa rasa? Apa rasa? Sebelum ni boleh ke buat itu? Tak boleh buat. Sakit kan? Ini apa rasa? Boleh buat macam ni. Lalus je lah. Ada okey sikit lah. Rasa kan? Sebelum ni? Tak boleh buat macam tu dah. Cuba jalan. Jalan macam biasa. Lurus jalan. Apa rasa? Jalan macam biasa. Besok satu kalau pilah lagi. Apa rasa? Saja dia kerja kau besok. Ringan masa. Ringan masa. Ringan kan? Cakap orang tak kaya. Dia kalau tahan sikit lagi okey. Kalau tak lagi kan lagi okey.
Kalau menurun bukit macam mana? Tak boleh naik tangga. Klinik ada tangga. Okey. Jom kita turun bukit dah. Tak, kita test. Wih, okey dah. Jadi depan dia. Ada nana depan dah. Jom tengok. Jom jalan. Jom. Tak, pakailah selipar. Yo tu ni. Pakailah selipar mana-mana. Ah. Ayo tu lah. Jalan. Berasa? Jalan tu. Jangan okey. Tapi nak turun tak tahu. Ah, turun. Turun. Ah. Jangan takut, turun. Turun 18. Turun. 12. Ah. Ini tes sama sakit lutut ni. Ni. Ah. Ini menurun laju ni. Ada sungai. Sini lombong ni, pakai lombong dulu ni. Air kita ada ya. Ah. Jangan takut-takut. Okey. Naik. Ah. 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 Apa rasa? Pijak kan nya. Ampui. Ah. Apa rasa? Kasih. Ah. Lutut tu kasih longgar sikit. Lutut tu kasih longgar. Ah, apa rasa? Macam biasa lutut. Tak, tu. sakit tak? Tak sakit. Tapi otak. Tak sakit tak tu. Ah. Tak, sebelum kalau naik bukit Cina. Tak boleh. Ha? Kena ada orang. Ni? Tak ada. Hari tu pergi rumah kunduri tu tak ada naik. Ah, turun lagi sekali. Mampu kau doro. Nak elok macam ni lah tu kan. Mampu kau doro kat Tok Alam. Mampu. Ini bukit TikTok Tok Alam eh. Ah. Ah. Naik. Ah. Naik laju, jangan takut-takut. Jalan macam biasa. Ah. Dia jadi fobia takut. Ah. Tahun lebih simpan bundur tu. Ah. Jadi jalan pun dah style macam tu. Dan style macam ni jalan. Ni sebelum ni boleh kau jalan macam ni? Tak. Saya kena ada orang. Ni? Kena ada orang pegang. Ni? Ni boleh. Confident tak? Confident. Masuk dalam lagi. Kau join sikit lagi. Sikit lagi. Adjust sikit. Cakap adjust dulu masuk tu keluar dah. Dah nampak kan? Dah boleh jalan kan? Ingat kan? Cakap orang tak mau dengar. Tangguh tak boleh. Boleh kalau ada kau kat Kena pegang nak tangguh tu. tak. Kalau ni ada boleh naik bukit. Nak tangguh tak ada masalah dah. Sebab ni kau tak ada pemegang. Kau boleh naik. Itu ada pemegang lagi senang. Memang kena pegang. Tapi daripada saya pegang lah. Tak. Bila kita naik bukit, kita masa kau menurun tadi, Kena tahan. menahan kan? Selalu sakit kan? Sakit. Kalau naik turun tangguh pun sakit kan? Sikit. Ni? Ni macam logo. Apa ni? Hey. Tapi kena tahan lah bila dia buka. Nak tahan sakit selama kau ataupun kau jap?
Sahwatu. Rasa kan? Rasa tak? Dia memang kotak. Ya dia nak buka kau tak kasih. Taklah kocak yo. Alang dah datang ni. Buka tu dah sakit dia memang sakit lah sekejap je. Kalau lagi-lagi nanti dia tu pun lain. Dia tahan dia sekejap je weh. Tak buat sikit Chenia tadi pun dia dah boleh menurun, dah boleh naik 2 kali turun 2 kali naik. Kalau menurun dia sakit tu. Kita menahan tu. Sakit. Betul tak? Memang Ini tak sakit kan? Habis dia lompang kan. Tahan sikit lagi dah. Kasi habis yang betul-betul kan. Tahan sikit lagi. Ada nyampah kalau sakit macam ni tu. Tanya buat itu sakit. Sakit tak? Habis tu nak buat tak nak buat? Kalau nak buat Sebab nak konjo tu, saya nak konjo, kena konjo. Iya, itu pasal lah saya nak. Konjo tak boleh. Bukan. Tapi itu pasal ada tu dia test tadi tu nak mungkin semangat untuk dikojokan bertambah semangat. Tadi tak ada semangat. Memang tak ada semangat nak konjo. Tak ada. Sakit tu. Semangat untuk dikojokan lagi. sebab dah boleh. Sebab dah boleh. Sebab dah boleh dia. Asyik nak cungki kat bawah tu. Mana? Kat pelipik belakang tu. Sakit tu. Memang sakit. Kan? Sakit lah kalau buang lah benda tu. Kalau tak boleh, tak sama je. Kau balik rumah sama lagi macam tu. Jadi kau tipu dalam sama itu dengan kasi habis lah. Mana lah dia tahu. Dia tak ada macam orang buat dia tak ada dia. Tak ada dia. Tak ada, ni tak ada buat dia satu tu dia kena gerak zati. Gerak zati tu biasa nak besi punya hal. Macam nak kau tu lah kan. Yang lutut ni sebab darah tak sampai. Bila ada cucuknya tadi. Tangan tepi lah. Bila cucuk ni. Bila cucuknya tadi sebab darah dia nak mengalirkan darah masuk dalam lutut. Sebab punya bukan masalah gel tu tak ada, darah tak sampai ke lutut. Bukan pasal berat badan semua tak ada. Tak ada. Jalan. Dia banyak yang kiri lutut macam ni dan banyak masalah sebab dia ni sako tak ada. Ini masalah ni. Kalau ada sako ada cakap ada. Okay. Ini tak ada. Ini masalah saraf. Salah. Sekali cucuk apa? Kalau cucuk gel apa? 2,000. 800-900 tu. Gel tu. Itu dalam 2-3 bulan ada cucuk Dia balik. sakit balik. Ada kawan ke? Tak payah. Ini yang baik Tapi kau dah tahan lah. Sekarang ada buat sikit ni tadi. Dia dah boleh turun bukit ni bukit. Apa lagi nak? Tapi tahan lah sikit bila dia nak buka. Tak boleh nak jalan di rumah. Dah dia tu lagi tak makan dulu Makan dulu biar dia relax dulu. Dia macam cucuk tu macam ringan kan. Tapi betul tu macam dia mendalam. Dia baca boleh. Dia baca. Yang ada list list Kalau dia nak buat ni dia tak tahan. tu dah. Aku tak boleh tahan lah. Dia jenis sensitif lah kan. Mana sih sakit? Mana siapa yang tak boleh? Macam mana nak boleh dia?
Tak bagi isi. Macam tu je kaki. Ya. Dia kena duit juga. Dia faham. Dia tuan aku. Apa dulu? Yalah, keluar sampai bawah sampai yang Dalam datang. Sama pun dia baca tu kan dia baca. Tangan dia beri tu. Bukan pakai kosong tu lah. Tu yang sakit tu kan. Tajam. Dia baca. Tajam. Lepas tu jangan lagi. Memanglah. Tu je memang. Dalam baiknya. Jangan Kau balik kan. Sakit. Tak ada lagi. Tak ada lagi makan ubat. Tak ada lagi makan. Sebab nak pergi kojo tu kan. Kau stop dulu kau tengok yang ni. Sebab tu kau perlu bayar lagi. Tentu je. Jangan dia. Ya, dia buat sakit pun tahan tu. Dia buat stop jap tu. Dia kena elak tu jadi lama. Jadi lama. Tak, dia macam kita dalam tu. Memang lah. Bondo ni bola dalam. Sini tu kan macam Bondo tu bola dalam. Dia bola dalam tu, bukan cucu dalam. Mana kau sakit lutut ni? Lutut kan maksudnya? Sakit lutut kan maksudnya? Dah tahu topik lah. Kamu dia ni masalah apa tak? Makan ubek tak lampau banyak. Tak apa ubek ada, saya makan apa ubek ada. Alih orang rekomen. Cari kau stop lah tengok dulu. Kan darah dah jalan, tapi saya fikir tu lah. Minumlah Vendium ke apa tu okey lah. Vendium dia tu je. Minum lain yang tu, betul tu. Yang aku tahu tu apa tu? Yang herba-herba tu boleh. Pil jangan. Herba yang berair tu boleh. Pil jangan makan. Tak mana tak tahu dah nak pergi kojo. Macam nak jalan makan Panadol. Painkiller semua tak boleh. Tu kan makan. Yang daun-daunnya boleh lah. Yang beri air saja tak boleh. Ya tak apa. Dia dah. Wait energy kan tekan. Jangan macam biasa macam setahun. Jalan ke keluar ke mana-mana. Okey. Kau mesti tahu bola tu borek kau yang tu je. Macam kotak. Dia punya ni ingat ni mana? Ya, repair lagi tu. Ni angin. Yang tu? Yo, dah lang datang tu. Biarlah. Weh, dia tu. Dia ambil nyawa dia hantar orang pun. Kalau dia simpan video tu. Ibu okey kinya kaki ni nak kena tahan borek kakinya macam tu kena tangguh. Cuba lah. Naik tu. Ada tangguh semua ada tangguh. Anui. Pun ada tangguh. Kosong lah dia. Kosong kan dia. Dia mana makan dah jalan. Ya. Itu ketiga satu jam ni. Tiga puluh juga. Ketiga ni satu jam. Apa dia buat kesian? Itu semua. Satu badan. Tak bising dah. Bukan sih. Tahan. Sikit juga. Balik dulu. Yalah, tahan lah. Dia Kota lagi buku apa sampai 8 6 dah. dia tunggu kan. Dia tapi dia tekan lagi dalam tulang ini tekan pun sampai tulang. Dia lagi sakit tu. Balik dia pun cakap, "Kau tak boleh pun tahan dia." Dia pasal apa? Dia nak
Tapi dia baca tu, darah tu semua kan nak jalan kan. Jadi darah tu kalau bengkok diluih kan. Diluihkan belakang ni, kaki semua dikasih luih, semua dikasih luih, kepala tu semua dikasih luih. Lepas tu dia boleh asuh. Kan dia pakai ubat darah tu tak jalan. Tak boleh. Sebab urat tu dia macam Dah simpul. Sebab tu dia boleh urut. Kalau makan urat tu pun dia takkan jalan. Dia tahan sakit ke? Ubat tu tahan sakit. Tahan sakit tu. Lepas tu dia letak dulu. Dia tengokkan lagi. Kalau ke rumah tak makan tu, badan tak berkojol kan? Jadi besok macam malam kau makan tidur makan ubat tak? Makan lah. Kau tahu nak berkojol. Hari ni kau jangan makan ni. Besok kau jangan makan. Langsung kau jangan makan apa pun jangan makan. Kau tengok dulu. Benda tu kami banyak lah simpan badan. Jadi bila kau makan, kau nak tahu yang ni. Kau jangan makan dulu. Biar ni jalan dulu. Karena yang orang sakit lutut ni, pakai tungkit dia dah okey. Pakai tungkit. Kalau pakai tungkit doktor dah bantian dah. Tak, orang datang ni pakai tungkit ni dulu, double kan. Jalan kan. Balik. Hello. Straight dia pergi. Tapi lambat sikit lah. Tapi tak pakai tungkit. Itu dia suruh tahan lah. Tahan dulu. Dia memang dari dulu tak tahan sakit. Ini ada masalah. Ingat tak kau pergi aku tu start. Dan dah ingat juga lah. Sakit dulu ni lah. So. Saya nak minta maaf tu. Itu mata pasal datang tu kan cara berat makan tak dulu. Kau bayang lah dengan orang. Kau tengok lah, kalau kau makan ni cara berat ni. Oh. Makan apa kemarin dan mesti nak tembal je. Apa kena Dia macam tak disimpan. Bawa amoy ni menari dah ni. Kan? Amoy mana? Lah kawan dalam. Oh, dia apa juga? Dia apa? Bersih. Apa? Gel, cucuk. Oh, yang macam kata ni lah. Tak elok dah. Dua kaki ni. Dia buat satu. Tengok dia pakai satu bandage. Ya, ini macam dia tak boleh lah. Dia lebih besar badan. Tinggi dia. Inilah kalau kau okey. Kalau dia okey dah boleh. Kemen kalau dia tak okey je nak. Kemen. Bagi TikTok tu kat dia orang tengok amat dia kan. Oh. Yang TikTok pun dah. Dia itu dah tolong dia. Kau kan buat dia kan? Dia kena bersih. Dan dia tengah jalan. Jalan tu dia dah sekali. Oh. Dia dah sekali lah. Dia kena umur-umur ke? Okey, saya okey. Barang rasa lain tak? Rumah tu okey ke? Tadi lain selain tu. Tadi dia dah break kau kan? Dia break kau tadi, dia dengar kau. Macam apa? Ayam biak kapur. Ayam macam ayam biak kapur ni. Sekejap lah. Medem dia tak selesai dengan komedian diam dah selesai dah. Sekejap je kan? Berapa banyak lagi lah? Sekejap je. Dalam masuk kayu tu kan. Kayu kan besar.
Tapi kan dia harus sulit kalau saya gitu. Dagang jalanan kata-kata. Baik kata-kata ada 3 papan nama dia. Semua lain-lain meren. Baiknya tak jalan, baiknya tak jalan, baiknya tak jalan. Betul. Tak. Sampai sini. Baru sampai sini. Sampai bawah. Ini tadi dulu ini tahu. Ini mau main cerita. Tak. Ini mau main. Yang nanti kepada yang ambil ini. Oke, ambil. Oke, ambil. Ya sekali, kita apa yang saya buat lah, yang kita lakukan ini. Oh, Kita ini. Kita ini. Alah, jadi saya betul. Yuk nanti ambil Ada duit. satu. Kalau ambil duit. Tapi betul.
Tama na na. Ada hitam dah. Ada? Hitam na. Puasa. Okay, thôi. Nak buat tak buat? Yeah.